Inilah bangunan-bangunan lama, saksi bisu kepada kreativiti yang tidak pernah mengenal batas. Dari lengkungan bumbung yang penuh seni, ke butiran tingkap yang halus dan simetri yang menawan. Semua ini lahir dari minda kreatif yang jauh mendahului zaman. Hari ini, kita menyingkap kembali warisan itu, menyelusuri jejak mereka yang pernah berkarya dengan sepenuh jiwa. Demi sebuah seni bina yang tak lapuk dek hujan, tak lekang dek zaman. Inilah kreativiti tanpa batas. Hai semua, sekarang kita berada di sekolah SMK Carnation Convent. Sekolah sini banyak benda-benda kreatif yang dilakukan oleh murid-murid. Korang mesti nak tahu kan apa dia? Kejap, tengok tu. Hai. Awak tengah buat apa? Mari dah turun, tengoklah. Jom kita pergi tengok. Okey, sekarang kita dah sampai dekat Taman Super Science SMKCC. Sama, sini jom. Jom. Wow, awak tengah buat apa ni? Saya tengah mengecat hiasan dekat taman ni. Awak gunakan bahan-bahan apa untuk hasilkan sebuah Pipe, lepas tu tayar dan penutup botol untuk membuatlah toko. Tadi pun sangat idea ni, sangat kreatif. Thank you. Okey, sekarang kita berada di Interact Garden. Dekat sini ada banyak tumbuh-tumbuhan serta hiasan kreatif yang dilakukan oleh murid-murid sekolah ni. Contohnya macam kolam kecil ni. Nampak menarik kan? Awak kejap. Boleh tak saya nak tanya satu soalan? Boleh? Apa kegunaan kolam kecil ni? Baik. Masalah dekat sini adalah air menipis dari dari pendingin hawa yang dapat membazir air dan juga kos. Jadi kami telah mengambil satu langkah inisiatif untuk letakkan satu kolam di tempat yang menipis air, dan air ini kami akan gunakan untuk menyiram seluruh pokok di Interact Garden ini. Menarik tak kawan-kawan? Menarik kan tadi? Tengok tu, diorang tengah buat apa? Jom kita tanya. Hai. Awak tengah buat apa ni? Kita nak buat rak menggunakan kerusi-kerusi lama ni untuk letak tumbuh-tumbuhan. Wow, sangat kreatif. Terima kasih. A few moments later. Tada! Inilah dia hasil rekaan rak untuk meletakkan pokok hiasan yang direka menggunakan kerusi lama dan juga kayu-kayu yang terpakai. Okey, sekian sahaja untuk video pada kali ini. Terima kasih kerana menonton dan saya berharap agar video ini dapat memberi manfaat kepada korang semua yang tengok. Okey, bye-bye! Sekarang kita berada di Interact Garden. Dekat sini banyak tumbuh-tumbuhan yang Okey, sekarang kita berada di Interact Garden. Dekat sini ada banyak tumbuh-tumbuhan serta hiasan-hiasan kreatif yang dilakukan oleh murid-murid sekolah ni. Nampak ada kolam kecil kan? Nampak menarik kan? Awak kejap. Saya dah Sekarang kita berada di Interact Garden. Dekat sini ada banyak tumbuh-tumbuhan serta hiasan-hiasan kreatif yang dilaksanakan oleh murid-murid sekolah ni. Nampak? Ada kolam kecil ni. Nampak menarik kan? Awak kejap. Menarik kan tadi?